Kenapa simpan duit dalam bank semakin susut nilainya? Pernah tak rasa pelik? Duit dalam akaun makin lama semakin mengecil. Walaupun kita tak belanja banyak pun. Sebenarnya, nilai duit kita susut secara senyap disebabkan satu perkara yang dipanggil inflasi. Inflasi ni bermaksud harga barang naik tapi kuasa beli duit kita turun. Contohnya, pada tahun 2010, RM10 boleh beli satu lauk tengah hari lengkap. Tahun 2025, RM10 kadang-kadang cuma cukup untuk minum ais kosong dan nasi putih sahaja. Walaupun jumlah dalam akaun masih sama, nilainya dah tak sama. Itu sebabnya duit dalam bank nampak selamat tapi diam-diam terhakis nilainya. Tambah pula dengan kadar faedah simpanan bank yang sangat rendah, kadang-kadang bawah 2% setahun. Inflasi sebenar rakyat yang boleh cecah 4 ke 6% setahun. Maknanya, duit kita kalah dalam perlumbaan nilai. Simpan duit dalam bank memang penting untuk kegunaan harian, tapi untuk simpanan jangka panjang, kena alih sebahagian simpanan kepada aset garis inflasi, contohnya emas. Emas tak boleh dicipta, tak boleh dicetak dan nilainya kekal bila duit kertas jatuh. Jadi, bila tengok baki dari akaun bank makin lama makin ringan, jangan salahkan diri, salahkan sistem yang diam-diam mencuri nilai duit kita. Semoga perkongsian saya bermanfaat. Kalau ingin bantuan untuk daftar akaun Get Baru Percuma, boleh isi bit biru.